Tu bukan bunyi suami aku tu. Tu bunyi, aku tak tahu bunyi apa ni. Sebab aku dekat hotel ni seorang-seorang ni. Mata pejam lagi ni, tidur pandang situ, mata pejam. Ya Allah, siapa pula kat belakang aku ni? Kenapa dia bernafas dekat telinga aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Apa khabar? Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan anda berada dalam keadaan baik-baik, diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan urusan, diperluaskan rezeki. Okey, terima kasih sebab sudi singgah dekat video ni, sudi singgah dekat channel saya. Untuk video kali ni, saya nak sharekan pengalaman seram yang dialami oleh Kak Zana sewaktu dia menetap di sebuah hotel yang terletak dekat Pulau Pinang. And apa yang korang perlu tahu adalah Kak Zana ni dia merupakan seorang auditor dan syarikat tempat Kak Zana ni bekerja adalah syarikat yang mengendalikan proses auditing untuk beberapa syarikat lain yang terletak dekat Semenanjung Malaysia. Jadi disebabkan itu Kak Zana memang selalu akan pergi ke negeri-negeri lain untuk melakukan tugasan beliau lah. So apa yang terjadi dekat Kak Zana pada video kali ni saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. So jom kita mulakan cerita kita pada video kali ni. Okey korang, macam yang saya kongsikan tadi, Kak Zana ni dia seorang auditor lah dan dia memang pergi ke luar negeri banyak kali kan. So salah satu tempat yang memang biasa dia pergi adalah Pulau Pinang. So bila dia pergi ke Pulau Pinang ni, dia kata biasanya dia akan menetap dekat hotel yang sama. Dan kejadian yang menyeramkan ni sebenarnya berlaku betul-betul selepas COVID-19. Okey, pada masa ni Kak Zana kata dia ingat lagi memang kebanyakan syarikat-syarikat auditor macam dia memang dalam keadaan rushing untuk siapkan auditing untuk beberapa syarikat lain lah. Sebenarnya memang ada kelonggaran yang diberikan, cumanya ada beberapa syarikat yang memerlukan proses auditing mereka dijalankan dengan cepat, jadi diorang terpaksalah pergi dan proses dengan cepat lah. So setiap kali ke luar negeri, Kak Syida ni dia akan pergi seramai 5 orang lah. So dalam 5 orang ni dia akan ada seorang ketua. Biasanya susunan orang yang pergi ni depends pada syarikat yang bagi. Kadang-kadang 2 lelaki 2 perempuan, kadang-kadang semua perempuan, kadang-kadang semua lelaki. Tapi untuk kali ni Kak Zana kata dia pergi seramai 5 orang, yang mana Kak Zana, Aimi satu bilik dan ada Imran dan juga Amir satu bilik serta ketua dia iaitu Encik Ahmad. Encik Ahmad ni ataupun ketua-ketua lain biasanya diorang ni dapat kelebihan. Diorang dapat satu bilik, diorang sendiri yang duduk. Kata queen ke king depends lah. Dan selalunya Encik Ahmad ni ataupun mana-mana ketua diorang akan bawa family diorang sekali untuk pergilah ke sana kan, sebabnya sambil dia buat kerja family dia boleh pergi berjalan ke apa kan, sebab dapat bilik seorang-seorang kan. So itu kelebihan yang diberikan kepada ketua. So hari tersebut Kak Zana dan tim dia dijangkakan bertolak selepas saja solat subuh dalam pukul 6 lebih macam tu, memang dah nak kena gerak. So diorang plan lah sama-sama kan perjalanan diorang, sebabkan diorang nak gerak sekali satu kereta, seorang je yang drive. So diorang pun plan lah nak jumpa kat mana, lepas solat kat mana, semua nak jumpa. Namun pada pagi tersebut kata Kak Zana, Aimi yang sepatutnya bertolak dengan diorang tak dapat ikut sekali, disebabkan Aimi pada masa tu ada kematian saudara dia. So Aimi minta izin satu hari tu dengan syarikat dia untuk hadiri majlis pengebumian keluarga dia, dan Aimi berjanji yang dia akan join semula pada hari yang kedua. So sebenarnya kalau diorang pergi auditing dekat luar negeri, diorang tak boleh kurang daripada seorang tim. Sebab kalau kurang, nanti diorang punya proses auditing tu akan drag masa. Sebabkan diorang pergi, kalau luar negeri ni diorang akan pergi untuk mana-mana syarikat biasanya 3 hari je. So 3 hari 2 malam lah. So 3 hari ni memang diorang akan habiskan masa diorang dekat syarikat tersebut, bukan siapkan lah, tapi pastikan yang diorang kumpul maklumat-maklumat yang tepat, kumpul dokumen-dokumen yang betul, so that nanti bila diorang finalisekan diorang punya audit, benda tu dah settle. So memang biasanya memang 3 hari. Jadi disebabkan hari tu Aimi tak dapat join pada hari pertama, syarikat dia tak gantikan orang lah, sebabkan Aimi boleh datang hari yang kedua. Dia yang penting hari kedua ketiga tu, hari yang pertama tu diorang akan go through dokumen, go through account, semua macam tu lah Kak Zana kata. So hari yang pertama tu tak ada masalah kalau Aimi tak dapat join. So sekarang ni bila Aimi tak dapat join, Kak Zana terpaksa
tinggal dan menginap sendirian dekat dalam hotel malam tersebut kan. So apa yang berlaku, hari pertama tu diorang sampai je dekat Penang, diorang terus shoot pergi kat company tu and diorang buat macam yang saya cakap tadi lah. Diorang tengok dokumen, diorang tengok account semua and setting mana yang perlu setting untuk keesokan harinya. Urusan check-in diorang dekat hotel biasanya akan dilakukan oleh ketua lah. So Encik Ahmad yang akan check-inkan hotel untuk diorang and pass kunci tu pada diorang kemudian. Sebab hari yang pertama pun biasanya ketua memang tak akan join. So itu apa yang Kak Zana bagi tahulah. Mungkin berbeza dengan syarikat-syarikat lain. Ini syarikat Kak Zana, okay? So selesai je hari yang pertama tu, company tu tutup pukul 6, diorang duduk kat situ pun sampai pukul 6 and lepas dia settle, diorang pun nak gerak lah. So macam saya bagi tahu tadi, Kak Zana kan seorang-seorang je perempuan. Jadi Kak Zana kata dia memang tak ada mood lah nak keluar pergi makan ke apa sebab dia seorang saja perempuan. Jadi dia ambil keputusan tapau makanan siap-siap, balik hotel dan rehat dekat bilik je. Tapi budak-budak lelaki yang lain dia tak pastilah sama ada budak-budak tu ada keluar ataupun tidak. Hari pertama keseorangan dalam bilik, Kak Zana kata tak ada apa-apa pun. Macam biasa je sebab dah biasa jugalah sebenarnya. So dia pun tidur lebih awal daripada biasa. Kepenatan biasalah kan. So dia dah tidur, malam tu dia kata dia dah tidur sampailah pada satu masa tu dia tak sedar jam pukul berapa. Dia dengar ada bunyi seakan-akan bunyi dengkuran. Okay, masa ni dia kata Zu, akak dah kahwin dah 20 tahun dah. So bila akak dengar bunyi dengkuran, otak akak ni dah set. Oh, ini adalah bunyi dengkuran suami aku. Dia kata macam tu. Dia lupa hakikatnya pada masa tu dia dekat hotel dan berseorangan. Keseorangan. Dia lupa yang dia seorang diri je dalam hotel pada masa tu disebabkan dia ngantuk dan dia mamai. So bila dia dengar je bunyi yang seakan bunyi dengkuran, oh, suami aku tengah dengkur. So, tidur balik. Nak layan mata, tidur balik. Tapi dia kata, tak lama lepas tu, bunyi yang dia sangkakan bunyi dengkuran tu, sebenarnya, dia tak tahu nak cakap tu bunyi apa. Cuma, bunyi tu, dia rasa semakin jelas kedengaran dekat telinga kanan dia. Sebab masa tu dia sedang mengiring ke kiri, jadi dia rasa bunyi tu betul-betul dekat telinga dia. Kalau bunyi tu dekat telinga dia, makna sesiapa saja yang buat bunyi tu berada dekat belakang dia. Masa ni barulah dia sedar, oh tidak, tu bukan bunyi suami aku tu. Tu bunyi, aku tak tahu bunyi apa ni. Sebab aku dekat hotel ni seorang-seorang ni. Mata pejam lagi ni, tidur pandang situ, mata pejam. Ya Allah, siapa pula kat belakang aku ni? Kenapa dia bernafas dekat telinga aku? Tap. Masa itulah dia kata, barulah dia sedar bunyi tu bukanlah bunyi dengkuran tapi bunyi hembusan nafas yang sangat kuat. Dia kata, bunyi hembusan tu macam, ya Allah, realnya dekat telinga aku ni. Dia kata macam tu kan. Nak pusing belakang tak berani ni. Nak buka mata pun masa tu tak berani. Ya Allah, sebab dia boleh rasa benda tu merembang habis dah ni. Siapa kat belakang aku ni nak pergi pusing belakang semua tak boleh. Dia kata dia kuatkan hati dia, dia cekalkan hati dia, dia tutup mata kan masa tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ni ayat kursi dalam hati kan. Bila dia dah rasa macam dah boleh buka mata kot, dia buka mata, dia tak pandang belakang dia buka mata, dia tak terus pandang belakang macam tu, tapi dia buka je mata, dia terus lompat turun daripada katil dia. Dia takut nak pandang belakang, takut kejap lagi pandang belakang, benda tu pun pandang dia macam tu. Tak, dia kata dia tak berani, dia buka je mata, zop, dia terus lompat dekat ujung katil tu, zop berdiri. Tengok keadaan keliling je ni. Nafas ni laju ni, memang takut gila kan. Keadaan bilik tak terang sangat, tak gelap sangat. Mata kita masih lagi boleh nampak keliling, cumanya tak begitu jelas, dia kata pada masa tu. So dalam keadaan yang macam ni, nervous gila dia kata, nervous. Dia tengok keliling and dia nampak apa tahu? Dekat katil Aimi, dia nampak macam ada orang tengah baring. Memang dia nampak macam ada tusuk tubuh yang tengah baring, cumanya dia tak nampak susuk tubuh tu macam mana. Bukan ponci. Dia memang tak nampak apa benda yang sedang baring kat katil Aimi, tapi dia nampak macam seolah-olah ada benda yang timbul dekat katil Aimi. So masa ni kau tak payah cakap banyak, terus lari dekat suis utama, buka lampu, terangkan habis semua bilik. Dan tengok baliklah dalam keadaan takut tu, ngintai macam ni. Sebab dia biasanya dekat suis tu kan kat tepi sikit kan. So ngintai macam ni, tengok memang nampak tak ada apa, tapi katil Aimi bersepah.
Dia kata. Memang tak nampak apa-apa dah. Tak adalah nampak susuk tubuh atau dah baring ke apa. Tak ada. Tapi katil Aimi bersepah. So bila dia nampak katil Aimi dah bersepah, oh tak cerita panjang lah dia kata. Dia pergi dekat katil dia, ambil handphone, sauk tuala, kaung macam tu, terus lari dekat pintu, buka pintu. Ambil phone call Encik Ahmad. Encik Ahmad minta tolong Encik Ahmad. Sebab apa dia call Encik Ahmad? Sebab Encik Ahmad bawa isteri dia. So kurang-kurangnya ada seorang perempuan yang boleh tenangkan diri dia kan. So dia call Encik Ahmad, menangis-nangis call Encik Ahmad. Dia kata Encik Ahmad datang dengan isteri dia. Memanglah tak nampak apa-apa kan. Tapi Encik Ahmad nampaklah keadaan dia kan. So Encik Ahmad pun cakap, tak apa, saya bantu awak tukar bilik. So dia pergilah uruskan tukar bilik semua. And malam tu dia dapat bilik baru. Cumanya bilik baru yang dia dapat tu katil queen. Tak kisahlah kalau tidur sesama perempuan kan, katil queen kan dia kata kan. So malam tu dia tidur dekat bilik baru dan ditemani isteri Encik Ahmad. Encik Ahmad dia dengan anak dia dekat dalam bilik, sementara dia tidur dengan isteri Encik Ahmad. Memang tak boleh nak tidur seorang, takut jugalah kalau bilik tu kena gangguan juga ke apa kan. Tapi dia kata alhamdulillah bilik yang baru tu tak ada gangguan. So esoknya bila Aimi dah sampai, bila diorang dah duduk kat table nak buat proses auditing ni, gosip lah kejap dengan kawan-kawan dia kan. So bercerita lah, rupa-rupanya yang lelaki pun ada cerita juga. So yang lelaki, apa yang berlaku dekat Kak Zana ni, malam tadi diorang tak tahu sebab tak ada siapa yang call diorang kan. So diorang memang tidur pulas sampai ke pagi. Cuma pagi tu bila Kak Zana start bercerita, nak bagi tahu Aimi lah cerita semalam dia, apa yang berlaku kat dia, budak lelaki pun buka cerita. So Imran kata, korang nama lelaki ni reka. Kalau salah daripada yang tadi tu sorry lah. Imran kata, semalam dia tengah tidur, dia baring dekat katil yang berdekatan dengan tandas tau. Masa tu jam pukul berapa dia tak tahu jugalah. Masa tu dia dengar macam ada bunyi flush tandas, bunyi pump tandas tau. So masa ni sebenarnya Imran kata dia memang jenis yang tidur tak berapa nak lena lah. Orang kata senang terjaga punya tidur lah. So bila dia dengar bunyi flush tandas tu, dia ingatkan yang sedang pergi ke tandas tu ialah Aiman. So dia pun macam tak apalah kan kalau orang nak pergi toilet kan. So dia pun palingkanlah badan dia menghadap ke arah Aiman. Dan bila dia menghadap ke arah Aiman, dia nampak Aiman sedang bungkus tidur dekat atas katil. Oh masa ni dia dah kata dah, kalau Aiman tengah tidur, siapa pula yang dekat tandas kan. So dia dah fikir macam, ke Aiman dah lari pergi tandas kan, tak logik kan. So dia pun macam dalam hati dia dah rasa macam tak sedap hati lah, dah rasa macam oh tidak ni macam ada sesuatu ni dia kata kan. Tapi dia kan lelaki, dia kuatkan hati dia kan. Dia ambil earpod dia sumbat, dia buka bacaan ayat suci Al-Quran kan, and dia cuba nak lelap balik. So bila dia kata dia baru je nak lelap, memang sekarang ni dia menghadap dekat katil Aiman tau. Bila dia kata dia baru je nak lelap, dia dengar pula dah bunyi paip air dekat tandas yang dibuka. Weh, masa ni dia dah fikir dah, dia antara dua je, sama ada Aiman memang dekat tandas ataupun yang dekat depan dia ni bukan Aiman. Antara dua tu. Tapi tiba-tiba dia nampak budak yang tengah baring atas katil tu, Aiman tu bergerak pusing. So dia kata oh tak, memang Aiman. Memang Aiman yang tengah tidur. So yang dalam tandas tu siapa? Dia fikir kan, tapi dia tak nak layan. Dia kuatkan volume earpod dia tu, dia dengar bacaan ayat suci kan, kuatkan volume earpod dia tu sampailah dia tertidur pagi. So pagi tu dia sedar selepas dia dikejut oleh Aiman. Pagi tu subuh kan, Aiman dah bangun, dah mandi, dah solat subuh, dan Aiman kejut dia sebab dia tak sedar lagi. So bila dia dah siap solat subuh, Aiman tanya dekat dia, semalam kau ada pergi tandas tak? So dia kata tak adalah, sebab dia memang tak ada pergi tandas kan. Kenapa? Tak ada, pagi tadi masa aku bangun nak solat kan, nak mandi nak solat, paip air dekat tandas tak tutup. So aku pelik kenapa tak tutup. Sebab semalam sebelum kau tidur, aku yang pergi toilet, tapi aku dah tutup semua. So terbuktilah yang bunyi yang dia dengar malam tadi tu memang bunyi daripada tandas dia. Bukanlah daripada tandas orang lain ke apa, tak. Memang daripada tandas dia. And kalau korang nak tahu, 2 malam dia orang kena ganggu bunyi tandas macam tu. Tapi benda tu sekadar ganggu dekat tandas lah. Dia tak adalah nampak apa-apa macam seteruk yang Kak Zana dapat. So itu perkongsian daripada Kak Zana.